Yang berhormat Tuan Speaker, pertamanya saya nak menyentuh tentang pelancongan desa dan eko pelancongan. Yang berhormat Tuan Speaker, Belantik memiliki alam semula jadi yang luar biasa. Kawasan hutan, sungai dan air terjun yang masih belum diterokai sepenuhnya. Ini adalah aset pelancongan luar bandar yang amat bernilai. Kalau tuan-tuan pernah masuk ke kawasan Dua Belantik di atas sana, masih menghijau, yang berhormat Tuan Speaker. Oleh itu saya mencadangkan, satu, pembangunan pelancongan komuniti seperti homestay, eco tour dan kebun pelancongan. Yang kedua, latihan kepada penduduk tempatan sebagai pemandu pelancong dan pengusaha kecil. Dan yang ketiga, pemasaran produk pelancongan Belantik melalui agensi pelancongan negeri. Dan ini kita merujuk kepada titah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan di muka surat 7 dan 8. Yang hormat Tuan Speaker. Tahun melawat Kedah, kita mengharapkan ia akan, titah Tuanku, kita mengharapkan ia akan menjadi platform terbaik untuk meletakkan negeri Kedah sebagai destinasi pelancongan utama negeri dan negara. Dan para yang berhormat sekalian perlu lebih proaktif dalam menjayakan kempen Tahun Melawat Kedah 2025. Baginda menggesa agar produk pelancongan sama ada di tanah besar atau di Pulau Langkawi ditambah baik dan dinaik taraf, di samping mengenal pasti produk-produk pelancongan baru untuk diperkenalkan.